Assalamualaikum geng, welcome back to Apik Gadget Vlog channel geng. Hari ni kita nak casting haruang Aku berada dekat kawasan Ladang, dekat area kampung kuliah. Aku nak try main haruang pula. Lama kita cuti haruang ni. Ada aku turun hari tu dekat ICRL, dapatlah seekor. Ini cuaca cantik sikit, aku masuk lah. Ni pun nak hujan tengok kat atas sana gelap lah. Setup aku menggunakan SLX DCST. Aku pair dengan Rode Shimano Zodias. Aku lupa LB berapa tak silap aku 412 gram. Jadi 612. Ni Rode 612 Lite lah. Okay, kita try. Kalau ada hasil, adalah video ni. Let's go mantap. Salam DC. Mula-mula ni aku nak try menggunakan umpan daripada Sawadi lah. Sawadi mantap. SP daripada Sawadi 8cm Jig head aku guna berapa gram aku lupa lah. 5 gram tak silap aku. Ok, jom kita try main kawasan sini dulu. Jom, let's go lama aku tak ada sini. Semak dah. Try pindah depan sana kejap, tengok macam ni. Wah, besar mewak. Ujung tak baling. Tidak strike mewak tadi. Dahsyat. Try sini jap Sini spot aku dapat tomang tu air keruh lah. Cuba jap kita main belah sana pula. Pecah lagi. Dah sekarang ni 3 ekor pula aku ni. Gih. Tak ada. Pasal-pasal aku nak mancing kena pegang kayu sebatang gini. Alah dia follow lah pula. Tak tenang gini ni. Bukan seekor, balik mekor. Apa dia follow?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah, ikut dia lah. Ini jangan jilat beg aku sudah. Sekarang ni hujan ni. Hei. Tak macam tak ada buat. Oh. Lega. Tak lekat geng. Hujan guys. Hui, lebat hujan. Aduh. Kena. Lama tak turun. Air cun, hujan pula. Bi basah. Sempatlah nyorok kejap ni. Aku nak try lah hujan-hujan pun. Ada ke tak ada ke belakang cerita lah. Oh ada ni. Oh lucu. Lucu kan. Sayangnya. Tak lagi lah. Jelus. Kita try spot kecil sini pula. Tengok macam mana. Hei. Lama tak mari jadi gini. Oh, ada ikan lah. Oh, wah. Aku ingat dia sangkut apa-apa tadi. Melambung ikan tu. Melambung dia. Tak kena tekan air. Dia bernasib baik. Putus. 2 kali baling, 2 kali sambar. Lucut dekat tu.
Alah, kecil. Kecil. Kena kan? Saya tak sangat. Tembus. Curut. Jom kita cari lagi. Sayang, tak 2 ekor dah lucu ni. Kena lagi. Saiz sama juga. 2 ekor, tepat sama. Let's go geng, kita tengok warna pink macam mana dia pergi. Adakah dapat memujuk si haruang geng? Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Gata-gata. Okay, dulu garu-garu dulu. Okay. Kita try memujuk dulu. Tak ada dah. Okay, itu saja video untuk kali ni geng. Dapatlah start kita 2 ekor. Ni 2 ekor ni aku ambil dia tak adalah curut sangat geng. Dia lebih kurang saya nak kerempit dah. Bolehlah buat lauk tu. Ambil je lah 2 ekor ni. Lucu banyak juga tadi geng. Sayang. Lucu berbukti lah. Bukan orang kata lucu tu tak ada bukti lain lah. Okay kan, jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.